Assalamualaikum. Hari ni saya dengan adik ipar saya, Haji Luqman. Beliau akan tunjukkan cara bagaimana kita nak beli ikan kat Kuala Kedah. Okay, ikan biasa je lah. Ikan ni ikan yang baru naik naik kat darat. Okey. Okey, kita jalan sekejap. Oh, bau aroma keikanan di sini memang best . Okey. Inilah kita selesai shopping ikan daripada Kuala Kedah ni. Okey. Dekat kawasan ni Planet Desa Kuala Kedah ni. Gambri ikan segar Kuala Kedah. Ini direkomend oleh IAT Kuala Kedah. Sekarang ni tengah dalam proses upgrading dia sekarang ni dalam proses upgrading. Mungkin lepas ni lagi besar, lagi banyak kereta boleh parking. Okey. Ni kawasan kelihatan ni ada Masjid India Kuala Kedah. Okey, dia pun ada buat parking juga, RM10 sehari. Ni dia buat jambatan untuk lintas Sungai Kedah lintas. Dia ada jambatan asal sempit satu-satu. Ni kedai Mi Abbas, tak tahu syok ke tak ni. Macam biasa dah terlepas tak ya. Saya dah pedas dah nasi. Tak apa ni. Adakah anda ingin alladhi saharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilahi rabbina lamunqalibun. Assalamualaikum. Hari ni kita di Den Laksa Beras Teluk Kecai Ni kita hari kedua, kita cuba makan lagi sekali. Semalam dah bungkus, hari ni kita makan kat kedai. Tiga ayam tu daging dah habis. Laksa Den Laksa Beras Teluk Kecai. Kalau datang Kuala Kedah boleh ni. Ni dia punya tempat ni. Okey. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ini sate Kuala Kedah Sate Kuala Kedah. Okey, adik ipar saya dia mengidam sate. Saya teman beliau lah. Yang ni sate banyak ni semua adik ipar saya punya. Saya makan secucuk